Aplikasi yang seterusnya kadar tidak balas ialah proses sentuh ataupun contact proses. Macam biasa, kita fokus kepada hasil, bahan yang diperlukan dan juga apa kita buat untuk meningkatkan kadar tidak balas. Untuk sentuh, senang huruf S, awak ingat menghasilkan sulfurik, menghasilkan asid sulfurik. Asid sulfurik punya contoh kegunaan, kita guna untuk buat bateri kereta ataupun ubat-ubatan. Okay? Jadi ini for information sahaja, tidak perlu hafal. Formula untuk asid sulfurik ialah H2SO4. H tu hidrogen datang dari air, S is sulfur dan O ialah oksigen. Jadi kita tahu kita perlukan dua benda ni, sulfur dengan oksigen. Itulah yang kita masukkan dekat bahan. Bahan sulfur ataupun serbuk belerang kita kata, dan kita letak udara sebab dalam udara kan mengandungi oksigen. Cuma yang ni kering sebab kita tak masukkan sekali dengan wap air ataupun water vapor, kelembapan dalam udara tu lah. Jadi bila sulfur dengan udara mengandungi oksigen tu masuk, diorang pun bertindak balas, zuzak. So apa yang kita buat supaya meningkatkan kadar tindak balas? First, tengok suhu 450, sama macam haba proses tadi. Jadi senang nak hafal, suhu tinggi. Second, kehadiran mangkin. Kalau haba dia guna ferrum, yang ni dia guna vanadium 5 oksida. Itu 5 Roman kan, 1, 2, 3, 4 macam tu. Jadi senang sebab huruf V awak tulis sekali dengan Roman tu lah. Jadi ini mangkin supaya melajukan tindak balas. Itu je. Untuk tekanan, yang ni tekanan dia tetap sama 1 atm juga. That's all. So suhu tinggi dan juga kehadiran mangkin. Jadi take away point, hasil ialah asid sulfurik, bahan diperlukan sulfur dan udara kering, dan dua benda kita buat, suhu tinggi dengan kehadiran mangkin. Ini formula untuk awak hafal. Awak ingat huruf S for sentuh, S untuk kita perlukan sulfur dan udara kering, dan S sulfurik menghasilkan asid sulfurik.